saya nak tanya tentang rizak jalan di belakang rumah. Bukan jalan utama, jalan biasa, jalan kecil. Rizak jalan. Bolehkah kita gunakan sedikit ruang untuk menanam sayur-sayuran tepi pagar rumah? Dan masih ada ruang untuk jalan tersebut. Boleh digunakan oleh pejalan kaki dan motosikal. Kita kata dua kategori jalan. Kalau jalan rizak jalan ni, dia ada parit. Ada parit sini. Sini jalan orang. Jadi boleh kita ambil daripada parit ni ke pagar rumah kita tu, bolehlah kita tanam. Tapi kalau jalan tu tak ada parit, semua ni untuk jalan, cuma kita kata luah lagi, lah. Ada kalanya waktu berselisih. Orang terpaksa nak guna tempat tu. Ada kalanya kereta ni rusak, nak berhenti. Jadi kalau hak tu hak jalan, tak boleh kita gunakan. Orang tak guna hari ni, besok mungkin orang guna. Nama dia pun rizak jalan. Kenapa kita nak jadi rizak sayur? Kan? Dia panggil rizak jalan, jadi rizak jalan ni tak betul rizak sayur. Sama juga dengan orang ni, bila dia parking macam-macam, kita kata jangan. Tapi kita tengoklah, kalau andai kata tepi jalan tu ada longkang, ada parit, bolehlah kita ambil sebelah ni, sebab memang orang tak akan parking situ. Orang tak akan guna jalan tu. Wallahu alam. Sebab itu dari sudut teknikal lah, saya pun tak tahu. Kita tak nampak dia punya kedudukan lokasi. Baiklah. Tapi secara umumnya, setiap hak orang jangan diambil. Tak kira lah hak parking ke, hak jalan ke, hak apa. Depan rumah orang, jangan pergi parking kereta. Itu hak dia, dia nak keluar bila-bila kita tahu. Dia tak keluar, biasa dia tak keluar dia ni. Tapi kalau dia emergency nak keluar, kenapa kau sekat jalan dia? Tak boleh.